各位来宾，大家好。Saudara-saudari, Bandakam. Baik, semalam saya di Kongres Anjuran Mara untuk bicara keluhan masyarakat Melayu Bumiputra dan masa depan. Hari ini saya dalam Kongres di AP. Itu saja akan memberi gambaran bagaimana sukarnya mengemudi negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama dan pelbagai dasar. Tetapi suatu prinsip yang sama yang dibicarakan oleh rakan saya tadi ialah dasar kita mesti tuntas atau konsisten. Kerajaan Madani mesti mewakili aspirasi denyut nadi perjuangan rakyat Malaysia keseluruhannya.